Alright, Assalamualaikum tuan-tuan. Selamat petang tuan-tuan. Rashdan dari Rad Motoring Selayang di sini tuan-tuan. Hari ini saya ada masuk lagi sebuah SUV yang sangat-sangat menjadi kegilaan orang ramai pada suatu ketika dahulu tuan-tuan. Okey, yang ini adalah Toyota Harrier 2.4. Yang ini G-Spec tuan-tuan. Dia dah siap datang dengan body kit. Okey, dah ada side skirt, dah ada body kit depan. Okey, yang ini high spec punya unit tuan-tuan. Register tahun 2011. Okey, and dia dibuat pada tahun 2008 tuan-tuan. Condition memang cantik. Warna datang dengan warna navy blue tuan-tuan. Bunga tayar pun masih lagi elok, tebal. Okey, dari segi undercarriage, barang bawah, steering rack, lower arm masih lagi sedap. Yang ini high spec tuan-tuan. Dia datang dengan leather seat tuan-tuan. Ada electric seat masih lagi function, ada multi function punya steering. Okay, and then owner lama dah siap upgrade Android player. Mileage dia pula baru 183,000 sahaja tuan-tuan. Kereta ni klien kita trade in dengan kita tuan-tuan, tapi condition dia memang sangat-sangat cantik lah. Dalaman dia warna cream tuan-tuan. Okay, kereta tak ada masalah, aircon pun sejuk beku tuan-tuan. Tuan-tuan boleh datang tengok depan-depan sendiri kalau tuan-tuan tak percaya dengan kata-kata saya. Leather dia memang terjaga dengan baik. Tak ada crack, tak ada koyak, armrest semua elok lagi. Door trim pun kemas lagi leather dia. Bunga pun cantik. Cat adalah sikit-sikit. Kalau cat tu adalah sikit-sikit tuan-tuan. Okay. Bonnet dia memang luas lah Harrier ni. Tapi yang ni dia tak ada power boot. Memang luas tuan-tuan. Saya transparent je. Saya tunjuk semua tuan-tuan. Bonnet, ayah spare ada, jet ada. Tak ada isu lah tuan-tuan. Kereta ni complete. Okay, tinggal beli, servis, tukar minyak hitam, settle tuan-tuan. Yang ni tuan-tuan saya nak jual sangat-sangat murah tuan-tuan. 20,800 sahaja tuan-tuan. Kereta ada satu unit saja. Kalau tuan-tuan berminat, boleh call saya, boleh contact, boleh WhatsApp, tak ada masalah. Nak masuk booking pun saya terima, nak datang tengok dulu pun boleh. Okey, Rashdan dari Rad Motoring. Assalamualaikum.